Cornflake Chocolate Belgium. Jom kita try. Kira nak try makan Cornflake Chocolate Belgium from Craving Time. Memandangkan dah nak raya lagi beberapa bulan saja lagi. So Tira nak try biskut cornflake. So nanti Tira just boleh beli and borong siap-siap. Korang pun boleh beli siap-siap biskut raya. Cornflake ni murah sangat. Harga dia tak sampai RM30 pun. Tengok tu. Ya Allah. Dia full je korang. Dia ada 2 lapis kat sini. Dia full. So maybe Tira rasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kali 2, 16 kali 2 berapa? 6, 12, 12, 30 something lah. So total dia ada 30 something untuk harga RM25 sahaja ya korang. Kita try. Oh mak hang. Jatuh dah Macam tu. Sedap. Tira rasa ni favourite semua orang. Chocolate cornflake Belgium ni semua orang akan suka. So memang dia wajib ada dekat dalam kuih raya korang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Sedap gila korang. Coklat dia tak manis langsung. Tapi rasalah manis tu. Tapi rasa manis coklat yang bagi Tira suka. Dia rasa coklat yang mahal yang sedap. Dia rasa budak-budak memang suka cornflake coklat ni. Orang tua pun suka juga cornflake coklat ni. Gen Z, millennial ke, boomer ke, memang akan suka this cornflake chocolate Belgium from Craving Time. Korang jangan beli satu sebab tak cukup. Korang kena beli lebih daripada 2 ya. Lepas tu korang, biskut dia tak hancur langsung sebab dia datang dalam packaging penuh wrap macam ni.